Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Yasir dan hari ini aku akan pergi ke Kemboja. Dan sebelum korang tanya kenapa dengan ni mata aku ni, aku pun tak tahu, taklah masuk kuman ke apa. Tapi aku rasa bukan main telefon. Dia macam ada nanah macam tu, aku pun tak tahulah. Sekarang aku dah mandi, aku dah gosok gigi. Dan sekarang aku cuma nak tunggu subuh je. Lepas tu, lepas solat subuh, naik kereta kita pergi terus ke airport. Macam korang dengar, sekarang dah azan subuh dan aku nak pergi solat subuh. Okay, sekarang ni aku dah balik subuh. And sekarang aku tak tahu nak buat apa. Sarapan dulu kot. Kita makan nasi goreng. Sekarang ni aku dah sarapan dah. Dan lepas ni kita akan naik Grab untuk pergi ke airport. Dan lepas ni kita akan angkat-angkat beg ni lah. Lepas tu masuk dalam bonet kereta Grab. Aku akan bawa beg kecil ni. Dalam beg ni ada barang-barang penting macam charger, telefon apa semua. Dan aku akan pegang beg ni juga sebab dalam ni ada buku aku, buku lukis, sketchbook. Ni, kau boleh tengok. Sebab nanti dalam kapal terbang aku nak buat video TikTok. Untuk kepada korang yang tak tahu TikTok aku, ini dia. Dan kita akan masuk dalam Grab. Jadi kita nak pergi ke Kemboja ni dari Kota Baru pergi ke KL dan dari KL pergi ke Phnom Penh, Kemboja lah. Dan daripada KB kita start naik flight pukul 10 sampai pukul 11 sampai ke KL. Dan dekat airport KL tu dari pukul 11 sampai pukul 4.30 kita tunggu. Pukul 4.30 tu baru kita naik flight pula. Lama. Dan daripada 4.30 tu kita naik flight dari KL ke Phnom Penh. Mungkin ambil masa 2 jam. Jadi 4.30 tu mungkin sampai 6.30. Sumpah lama aku cakap. Okay, sekarang ni kita hampir sampai ke airport. And kita tunggu je lah. Orang yang pergi ke Kemboja ni adalah aku. Yes, korang dapat tengok aku ni. Mak aku and ayah aku. Okay, dah sampai dah. Sekarang ni kita tengah tunggu. Sekarang ni baru pukul 7.40 macam tu. Dan flight kita baru gerak pukul 10. Jadi kita tunggu-tunggu and rehat dulu, makan-makan. Ini dia. Kita duduk dalam musalla. Sementara tunggu pukul 10, lama lagi ni. Sekarang ni dah pukul 9.30 dan aku dengan mak ayah aku ada kat luar. Musalla yang kita orang duduk itu ada kat belakang. Dan sekarang kita duduk kat tempat menunggu sebelum kita naik flight. Dan ada orang beratur kat depan ni. Penerbangan ini juga gerbang penerbangan ini adalah gas terbuang dan penerbangan kita akan mengambil masa selama. So selama kita dekat kapal terbang ni tak ada apa-apa pun sebenarnya. Bosan je. Selain dapat tengok pemandangan yang ada dekat luar. Lepas ni kita akan turun. Dan lepas kita turun tu dalam pukul 11 macam tu. Dan kita ada dekat airport KL lepas ni dalam pukul 11 tu. Dan dari pukul 11 sampai pukul 4.30 kita kena tunggu dekat airport. Dan
4:30 tu baru kita mula naik flight. Lama aku cakap, lama. Aku minta maaf sangat kalau video kali ni tak ke semana. Lagi pun aku tengah belajar nak buat vlog pergi-pergi macam travel macam tu lah. Tengah belajar ni. Ya, walaupun macam tu, jangan lupa like dan subscribe supaya aku tetap semangat nak buat video. Sekejap lagi kapal terbang ni akan mendarat. Kita akan keluar. So, kita dah turun dari kapal terbang dan kali ni kita nak cari tempat rehat kejap dan cari tempat untuk solat. Naik bas. Okey, sebenarnya macam ni. Untuk pergi tu, naik kapal terbang untuk pergi ke Phnom Penh, kita kena ada tempat dia. Tempat dia pula, dia ada nama C15. Nah, untuk pergi ke tempat C15 tu, kena naik bas. Ya, macam tu. Memang luar airport ni. Aku harap korang faham lah dengan penjelasan aku ni, sebab aku pun susah juga nak bagi penjelasan kali ni. Ya, korang tak salah baca. Aku terlupa nak rakam. Ya, lepas je turun bas tu aku terus lupa. Macam otak aku ni macam fikir, alah lepas ni lah rakam, lepas ni lah tiba-tiba lupa. Mantap. Dah lah, memang rosak lah vlog kali ni. Hei lah, boleh pula lupa. Ya, tapi kalau macam tu kita akan teruskan vlog. So, macam korang tengok sekarang, aku dengan mak ayah aku tengah ada dekat kawasan menunggu sebelum kita orang naik kapal terbang. Dan setelah lama kita membebel, akhirnya kita akan naik. Kita dengan boarding pass kita. Dan lepas cek tu, kita boleh masuk. Ni kita ada dalam kapal terbang. Biasanya kalau aku naik kapal terbang, aku naik Air Asia. Kali ni aku naik MAS. Dan perbezaannya cukup banyak. Contohnya macam cas. Lepas tu yang ni ada ni untuk sandal telefon. Lepas tu ni meja ada macam biasalah, dekat semua kapal terbang ada buka meja macam ni. Dan penerbangan kali ni daripada KL pergi ke Phnom Penh ambil masa 2 jam. Yang mula-mula tadi tu sejam je. Yang ni 2 jam. Kita ada bahagian sayap. Korang nak tengok tak macam mana perlepasan kapal terbang ni? Jom. Tapi sebelum tu kita baca doa dulu. Subhanallah sakhrana hadza wa ma kunna lahu wa inna ilaihi rabbina munqalibun.
Okey, alang-alang kita naik kapal terbang 2 jam ni lama macam tu kan. Aku nak cerita sikit. Ini adalah kisah aku first time naik kapal terbang. Dan korang nak tahu tak first time tu time aku umur berapa? 11 bulan. Tak cukup setahun lagi aku dah naik kapal terbang. Dan tujuannya sama, pergi ke Kemboja juga. Dan time tu kapal terbang yang aku dan keluarga-keluarga aku naik memang satu keluarga naik. Time tu kapal terbang AirAsia. Okey, disebabkan time tu aku masih umur 11 bulan. Masih baby lagi. Aku kalau naik kapal terbang memang tak tenang. Lah dengan bisingnya lagi dalam kapal terbang ni. Ini sebabkan aku guna mic ni jadi tak dengar. Cuba aku buka. Macam bising tak? Macam tu lah. Dan disebabkan aku tu time tu umur 11 bulan, masih baby. Jadi mestilah aku nak tidur kan, nak rehat. And kalau kita naik kapal terbang kan kita macam naik kan. Jadi telinga aku sakit. Ya, sekarang pun tengah sakit lah ni. Dia bukan sakit tau, dia macam ada benda sumbat gitu. Lama-lama sakit lah. Time aku baby macam tu. And telinga aku sumbat, susah nak dengar. Lepas tu sakitnya lagi. Jadi aku pun nangis. Kuat. Memang satu kapal terbang ni memang serabut dengan aku. Dan disebabkan mak aku ni dia sakit tulang. Tulang mak aku ni dia macam bengkok sikit, jadi macam bentuk C macam tu. Jadi dia tak boleh nak dukung aku. Jadi mak saudara aku yang dukung. Dia dukung aku dari sana, dari tempat masuk tu ke belakang. Lepas tu pulang alik lah. Ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Lepas tu aku memang tak boleh nak berhenti. Aku nangis dia terus. Sebab telinga aku sakit, susah nak dengar. Lepas tu bisingnya lagi kan. Okey, lepas tu time aku dah menangis tu, memang tak boleh berhenti. Tiba-tiba ada seorang Mak Saleh ni, tiba-tiba dia mengamuk serabut macam tu. Kenapa budak ni tak berhenti menangis macam tu kan? Ya, aku faham. Mungkin orang tu penat kan. Nama pun musafir. Semua musafir mesti penat. Mestilah orang-orang tu nak tidur kan. Macam ada beberapa depan aku ni kan, belakang aku ni tengah tidur ni. Semua dia orang tu penat. Jadi orang tu nak tidur, orang Mak Saleh tu nak tidur, tapi aku menangis. And tiba-tiba ada seorang lelaki Mak Saleh ni, dia tiba-tiba ambil aku. Lepas tu dia letak atas ni. Dia letak kat sini. Dia letak atas reba dia. Dia letak aku atas reba dia. Lepas tu dia buka laptop dia and pasang cerita Upin Ipin. Dan time tu lah aku senyap. So kesimpulan cerita ni adalah jangan bawa baby naik kapal terbang. Selepas lama-lama kita membawa, akhirnya dah nampak dah tanah-tanah dia. Nampak tak? Macam kuih lapis. Wow, ada sungai. Weh, dekat Kemboja pun ada teh tarik juga ke? Ini aku tak tahu. Antara kapal terbang ni memang ada masalah ke apa, ataupun memang orang yang bawa kapal terbang ni tak kerti bawa, tiba-tiba bergoyang. Aku akan nak jadi bencana apalah tadi, aku siap mengucap lagi.
Alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana dia telah bagi aku dengan mak ayah aku dapat pergi ke Kemboja dengan selamat. Okey, sekarang ni semua orang tengah berdiri semua sebab nak ambil beg, dan kita santai je sebab kita letak beg dekat ni perut kapal terbang. Kalau berdiri dah rasa letih. Ada pernah ingat lagi kan yang aku dan mak ayah aku letak beg dekat tempat tu kan. Sinilah dia letak dekat bawah kapal terbang ni, dan barang-barang kita akan diangkut oleh benda tu. Jadi beg kita tu akan lalu kat situ, lepas tu diorang akan bawa guna kereta ni dan pergi ke mana entah. Sampai. Tadi tu kita dah ambil dah beg-beg. So sekarang ni kita akan keluar dan jumpalah siapa yang akan ambil kita. So sekarang ni kita berada dengan sepupu saya, Akram. Ya, main bojeng pula rambut dia. Kita akan naik sempoh. Apa rambut style bojeng siap? Bulan 10 2025 lepas tu dia nak masuk ke sekolah tahfiz. Korang setuju tak? Asalkan dia lancar baca Quran, okey. Tapi dia masuk kelas 1 je lah supaya masuk tahfiz. Kalau tak masuk pun tak apa, nak bagi duit kan. Supaya pelajar takkan dia orang kata usah bawa lah kat luar. Assalamualaikum. Ni kenapa kamera telefon aku ni macam grafik kambing ni? So itu telah saya video aku untuk hari ni. Harap korang enjoy dengan video hari ni, walaupun macam korang tahu lah, banyak aku lupa rakam dah. Lepas tu itulah inilah. Lepas tu dengan kamera telefon aku yang macam grafik kambing dah. Sekarang aku tak makan nasi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.